Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera wada amal audio. Welcome back to my YouTube channel guys. So sebenarnya untuk konten kali ni aku boleh je habiskan hari tu. Ada satu konten tu kan yang aku pergi aku pun lupa nak settlekan rap tu. So sekarang ni aku nak mengalah ke main sticker. Baru dapat lah, aku nak settlekan bumper depan awak hari ni juga kalau boleh. Kalau tak dapat hari ni mungkin dapat bincang ke. Okay, so aku nak jumpa Abang Mei. Adakah mungkin aku nak tukar colour baru? Adakah macam mana? So stay tune lah. Sebenarnya aku pun berdebar untuk konten kali ni sebabkan aku rasa dia melibatkan benda besar. Dan aku harap pun everything okay. Dan orang kata getting better. Okay, so sekarang ni tanpa buang masa, aku malas nak intro panjang. Let's go. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe my channel, like, comment dan share. Subscribe itu gratis guys. Mantap. Okay, so lepas tu sekarang ni apa aku nak buat bang? Okay, so first sini kan. Sini skating lah semua. Gloss black. Sini pun gloss black. Tak tahu kalau dapat buat ini pun cantik ke. Ni pun gloss black kak. Ni pun gloss black. Jadi bermakna forge tu kat sini je. Situ je. Sebab aku fikir balik. Sebab untuk sementara kan, kalau tak dapat forge hari ni pun dapat gloss black pun. Sebab oi, mata sakit orang. Semalam pergi Melaka geng, ada urusan. Awak punya makcik pass away. So ayah dah gerak awal. Patut malam tadi aku deal dengan Abang Mei nak datang sini. Tiba-tiba terpaksa cancel lah. So hari ni aku minta cuti dengan bos. So ya, so sekarang ni nantilah aku nak bincang dengan Abang Mei. Lepas tu pun macam tadi aku cakap lah, kalau benda tu jadi full body wrap, tapi nanti kita tengok dulu macam mana. Sebab yelah, orang kata bajet agak lari sedikit lah. Cumanya kalau ada satu job ni masuk, bermakna Alhamdulillah. Okay, cun. Oh my god, wow. Okay geng, so alamak. Okay geng, aku lupa kunci kereta kat sini. Okay, sebenarnya ini kira awak dah macam mengganggu timeline Abang Mei tau. Sebab kan ada 2 kereta je nak full wrap. Tapi Abang Mei dia potong queue sekejap kita tahu. Sebab kan awak nak wrap bumper je. So okay, sekarang ni forge carbon dekat kedai Abang Mei tak ada stok. Abang Mei kata boleh order, boleh sampai hari ni. Cuma ni sekarang ni awak nak tengok dulu macam mana. Sebab kan malam ni awak macam nak kena ke Melaka. Ni sebenarnya pagi tadi tengah hari dia bawa sampai Melaka. Daripada Melaka bawa sampai ke Selangor lah guys. Okay, dan lepas tu malam ni macam nak kena gerak balik sebab kan ada urusan kerja besoknya. So takkan nak gerak besok kan. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Sekarang aku nak masuk dulu dekat kedai Abang Mei. So sementara Abang Mei tengah nak settlekan kita out dulu, dia pun nak double check apa benda semua. Sekarang ni kita nak tengok Abang Eloy kalau tak silap saya. So abang ni dia membuat untuk macam bodywork. Okay, sebelum nak wrap, kadang-kadang kan setengah orang dia malah nak buat bodywork. Sebabnya kenapa? Orang kata alah macam costing lah, macam buang masa lah. So macam benda tu orang kata macam buang masa. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, kalau korang nak wrap, kalau korang tak buat bodywork, bagi awak nanti mata takkan sedap untuk memandang. Sebabnya kenapa? Okay, kalau cat tu tak cantik ke apa, dia orang akan gosok, and then dia akan simen, and then cat terus. Tapi kalau wrap, contoh satu pintu, takkan kau nak koyak satu pintu sini, simen, gosok benda semua, tambah balik. So dia tak cantik. So that's why kadang-kadang wrap ni adalah, orang kata wrap ni sebenarnya senang kan. Ada yang kata susah lah, itulah inilah. Dia sebenarnya kalau tanya aku, kalau kau wrap, kau nak jimat-jimat sangat, aku tak galakkan lah. Kalau boleh kumpul dulu modal, dari satu simen ni pun berapa je. Selalunya kadang-kadang kedai-kedai wrap, kadang-kadang ada yang dia tak masuk sekali. Dia fikir macam, kita letak ni harga untuk wrap saja. Ada setengah kedai, selalu macam kedai Abang Mei, kadang-kadang dia kautim je. Dia kira kautim, and then kita tengok benda tu, kadang-kadang benda tu nampak macam simple, tapi sebenarnya kau tengok. Contohnya aku ambil beza ni. Ini kira banyak ni. Kira banyak kalau kau tengok ni. Okay bang, saya nak tanya abang sambil abang tengah buat ni bang kan. Okay, kalau saya jujur, sebenarnya saya tak nampak tau apa dia punya kerosakan dia. Tapi saya tengok tadi abang siap ketuk-ketuk sikit. Okay, sebenarnya ketuk-ketuk tu untuk apa bang, kalau abang boleh share? Itu kita nak
tahu dia punya PDR lah kan. Ui, ayat dia memang tak faham. Okey. Saya gunakan alat tu untuk mana yang lekuk-lekuk yang Okey. besar tu. Okey. Kita minimizekan dia daripada maksimum lah kan. Oh, okey. Bermakna ketuk tu apa tujuan dia bang? Tujuan dia Abang, adakah dia naikkan balik? kita nak Oh, dia naikkan balik? Ya, betul. Masya Allah geng, macam mana tu aku susah nak terangkan. Dia ketuk benda tapi dia ada dia punya bacaan-bacaan dia lah. Ada dia punya kefahaman dia. Sebab ada setengah orang fikir, oh ketuk makin ke dalam. Tapi aku nampak tadi macam dia ada satu lidi ke apa, wawang alam. Dia macam mungkin ditarik balik. Okay, so itulah. Okay bang, sorry, saya baru teringat member saya apa, dia baru accident, kena hentam. Sekarang ni pintu dia, saya boleh katakan agak teruk juga. Adakah benda tu abang boleh buat bang? So bergantung pada situasi juga. Dia bergantung pada situasi. Kalau dia dah sampai melibatkan main dalam frame dia, frame dalam tu kan, yang tempat tutup cermin tu kan. kalau dia masih dalam kategori minimum lagi, insyaAllah lah boleh. Oh, okey. Sebab saya jujur lah dengan member saya kan. Banyak kedai yang kita tanya, almost 3 kedai lah, sebenarnya tak banyak pun. Tapi dia semua kata, oh ini macam takut kita buat balik boleh, tapi takut dia beralun. So tu yang diorang kata macam better tukar baru je. Tapi itulah masalah bila tukar baru, modal. Kalau dah kancong, kena makan. Geng. Tapi itulah orang kata kadang-kadang kita dah berhati-hati pun. Tapi kalau benda nak jadi, kita susah nak cakap. Benda ni adalah ketentuan Allah SWT dan ketentuan ilahi lah. So apa-apa kena hati-hati. Baca bismillah geng. Itu dia. So Beza ni, korang boleh follow dia punya social media dia. Aku nampak tadi. Dia ni badut tau. Kalau nak buat sewa ke apa, panggil birthday kan, aku tolong share geng. Tapi tak lebih sangat, aku kena share Abang Mei. Okay, so Abang Mei dia tengah buat apa ni, sapukan ubat untuk supaya wrap tu lebih kukuh lah. Dan satu lagi geng, satunya masalah bumper aku ni, aku tak tahu boleh lekat ke tak. Sebab kan, okay, first bumper ni fiber. Okay, dan lepas tu tak silap aku, dia kena gosok sikit. Tapi kalau Abang Mei kata tak payah gosok, bagi aku alhamdulillah lah kan, jimat masa sikit. Tapi kita tengoklah macam mana. Dan sekarang ni kita saksikan bersama. Dan aku kalau boleh, biru ni aku geram betul sebabkan sakit mata. So let's go guys, stay tune. Ui, tak sabar ni geng. So sekarang ni Abang Mei dah settlekan dah bahagian sini, gloss black. So awak ada tambah sikit sini atas, lepas tu sini, lepas tu green ni sampai sini geng. So bermakna forge akan kat sini je, sambung sana, sini pun forge. Itu saja. So dia nampak lebih kosong, simple. Sebabkan awak macam ni, warna biru tak cukup. Kalau ikutnya forge tu lah awak nak buat warna biru. Tapi disebabkan biru dah tak cukup, so itulah jadinya geng. 3 hours later. Okay, geng, sebenarnya ni dah petang, bukan petang lah, dah pukul 8 dah. Okay, so sebab tadi ada ramai customer, lepas tadi awak borak Abang Mei apa benda semua, ada nak buat projek sikit. So that's why ambil masa sikit lah. Okay, so ni antara wrap yang ready stock dekat Abang Mei. Tapi ni adalah wrap yang mana Abang Mei dah full wrap body. So ada lebih-lebihan dia. So mungkin ada yang nak buat lining ke apa benda ke, boleh lah. Okay, kalau korang tanya awak, ni pun nice juga kalau buat lining ni kan. Okay, dan lepas tu dia ada katalog. Ada yang Abang Mei gantung. So ni dia Abang Mers. Alhamdulillah memang pakai Mers lah geng. So ni dia punya katalog dia, ada banyak lagi. Okay, so apa-apa kalau korang nak tahu, nak idea, Abang Mei pun boleh share idea juga. Okay, so sekarang ni kita tahu dah siap. Cuma tak siap sepenuhnya sebabkan awak nak buat forge carbon. Cumanya tadi awak buat lambat bagi jawapan kat Abang Mei sebab ni pun dah petang, dah malam. So Abang Mei kata kedai supply pun dah tutup. Okay, so sekarang ni apa yang dah siap geng, alhamdulillah. So ni dia Abang Mei buat sini. Tadi awak nampak, awak cakap ini mesti susah ni. Sekali Abang Mei buat, dia selit apa benda semua, alhamdulillah settle. Skirting pun dah settle. So ni tadi masa mula awak nak buat gloss black, tapi awak fikir balik, dia macam tak ada kontra. So nampak bawah tu hitam So yang ni nanti tunggu forge. Ni pun insyaAllah tunggu forge. So konten ni tak habis lagi. Stay tune lah, kita akan bersambung lagi di beberapa hari lagi. Okay, ni pun dah siap. Stay tune guys.